Tak payah order kedai. Ini resepi mi hailam paling padu. Hai semua, Assalamualaikum. Kalau suka makan mi hailam, jom Kak Ni share resepi. Resepi mi hailam ni memang ada banyak version. Tapi inilah resepi yang mak Kak Ni ajar, yang dia masak dari lah kami kecil sampailah besar. Mi hailam ni tak letak sebarang cili, cuma letak pedasnya daripada lada hitam dan juga lada putih. Dan dicampur dengan bawang, halia yang di-blend. Bahan sayur wajib letak carrot, putih jagung, tomato dan juga sawi. Yang lain-lain tu boleh letak sebagai tambahan. Kita kisar bahan-bahan tadi sampai halus dan sayur-sayur ni semua kita potong. Tepung jagung ni bancuh dengan air dahulu untuk kita nak pekatkan kuah nanti. Daging dalam anggaran 1/2 kilo kena potong nipis betul. Lepas tu kita perap daging dengan kicap. Kicap cair, kicap pekat, sos tiram dan juga lada hitam. Tak perlu lama-lama, perap je dalam 20 minit. Panaskan minyak dalam kuali dan tumis bahan yang kita kisar. Tak perlu tunggu bawang-bawang ni garing. Bila dah naik wangi tu, masukkan daging yang dah diperap tadi. Kita masaklah daging ni sampailah empuk dan juga dia punya air kering. Dan daging tu nampak berminyak dan berkilat. Bila dah kering macam ni, daging pun dah empuk, boleh masukkan air untuk kita buat sebagai kuah. Kalau tak cukup rasa, boleh tambah garam, gula atau tambah kicap lagi. Masukkan juga sedikit stok ayam jika suka. Dan wajib letak lada sulah. Inilah yang bagi rasa sedap dekat mi hailam. Kak ni guna lada sulah yang memang pure punya. Brand, Peace Brand ni. Memang sedap lada dia. Kemudian bolehlah masukkan sayur-sayuran yang keras dahulu, biar mendidih, dan masukkan air bancuhan tepung jagung. Akhir sekali boleh masukkan sawi dan juga tomato. Kalau suka masuk mi sekali, boleh masukkan mi masa ni. Tapi pastikan mi tu dicuci dahulu. Kak ni suka asingkan kuah dan mi. Mi tu Kak ni akan celup asing dan toskan. Nanti bila kita nak hidangkan, curah je kuah atas mi. Mi hailam ni memang sangat sedap. Tambah-tambah kalau kita guna rencah dia, guna daging. Kuah dia akan jadi pekat, likat macam ni. Rasa dia balance, masin, manis. Memang sangat sedap. Ditambah pula dengan aroma lada putih tu, memang bagi kesedapan dekat mi hailam ni. Okey, jangan lupa try resipi ni.